Bismillahirrahmanirrahim. Bermula kalam, dianya kalam itu lafaz yang digabung akan dia lafaz. Lagi yang memberi faedah ia lafaz dengan bahasa Arab. Dan bermula segala pembahagiannya kalam itu 3. Bermula yang pertama itu isim, dan bermula yang kedua itu fi'il, dan bermula yang ketiga itu huruf, yang datang ia huruf bagi makna. Maka bermula isim itu dikenal akan dia isim dengan baris di bawah dan dengan tanwin dan dengan masuk alif dan lam dan dengan segala huruf-huruf khafaz. Dan bermula dianya huruf khafaz itu min dan ila dan an dan ala dan fi dan rubba dan ba dan kaf dan lam dan segala huruf-huruf kasam. Dan bermula dianya segala huruf-huruf kasam itu waw dan ba dan ta. Dan bermula fi'il itu dikenal akan dia fi'il dengan qad dan sin dan saufa dan ta ta'nis yang sukun ia ta ta'nis. Dan bermula huruf itu barang yang tidak cocok besertanya, barang oleh dalil isim dan tidak oleh dalil fi'il. Babul i'rabi, bermula ini itu bab i'rab. Bermula i'rab, dianya i'rab itu mengubah segala akhir segala kalimat karena berbeda segala amil-amil yang masuk ianya amil atasnya segala kalimat, di mana mengubah pada lafaz atau pada takdir. Dan bermula segala pembahagiannya i'rab itu 4. Bermula yang pertama itu rafa, dan bermula yang kedua itu nasab, dan bermula yang ketiga itu khafad, dan bermula yang keempat itu jazam. Maka sabit bagi segala isim daripada demikian 4 itu rafa dan nasab dan khafad, dan tiada jenis jazam padanya segala isim. Dan sabit bagi fi'il daripada demikian 4 itu rafa dan nasab dan jazam, dan tiada jenis khafad padanya fi'il. Bermula babu ma'rifati alamatil i'rabi, bermula ini itu bab mengenal segala tanda-tanda i'rab. Sabit bagi rafa itu 4 segala tanda. Bermula yang pertama itu dhammah, dan bermula yang kedua itu waw, dan bermula yang ketiga itu alif, dan bermula yang keempat itu nun. Maka adapun bermula dhammah itu niscaya maka ada ia dhammah itu tanda bagi rafa pada 4 segala tempat. Bermula yang pertama itu pada isim yang mufrad, dan bermula yang kedua itu pada jamak taksir, dan bermula yang ketiga itu pada jamak muannas yang salim, dan bermula yang keempat itu pada fi'il mudhari' allazi yang tidak bersambung dengan akhirnya allazi oleh sesuatu. Dan adapun bermula waw itu niscaya maka ada ia waw itu tanda bagi rafa pada 2 tempat. Bermula yang pertama itu pada jamak muzakkar yang salim, dan bermula yang kedua itu pada segala isim-isim yang 5. Dan bermula dianya isim-isim yang 5 itu abuka dan akhuka dan hamuka dan fuka dan zumalin. Dan adapun bermula alif itu niscaya maka ada ia alif itu tanda bagi rafa pada tasniyah segala isim-isim hal keadaan tasniyah segala isim-isim itu khusus. Dan adapun bermula nun itu niscaya maka ada ia nun itu tanda bagi rafa pada fi'il yang mudhari' apabila bersambung dengannya fi'il mudhari' oleh zamir tasniyah atau oleh zamir jamak atau oleh zamir muannas yang mukhatabah. Dan sabit bagi nasab itu 5 segala tanda. Bermula yang pertama itu fathah, dan bermula yang kedua itu alif, dan bermula yang ketiga itu kasrah, dan bermula yang keempat itu ya, dan bermula yang kelima itu buang nun. Maka adapun bermula fathah itu niscaya maka ada ia fathah itu tanda bagi nasab,
pada 3 segala tempat. Bermula yang pertama itu pada isim yang mufrad, dan bermula yang kedua itu pada jamak taksir, dan bermula yang ketiga itu pada fi'il mudhari apabila masuk atasnya fi'il mudhari oleh yang munasab dan tidak bersambung dengan akhirnya mudhari oleh sesuatu. Dan adapun bermula alif itu niscaya maka ada ia alif itu tanda bagi nasab pada segala isim-isim yang 5. Bermula demikian itu seumpama ra'aitu abaka, telah aku lihat akan bapa engkau, wa akhaka, dan akan saudara engkau, wa ma asbaha zalika, dan barang-barang yang serupa ia barang, dan barang-barang yang menyerupai ia barang akan demikian. Dan adapun bermula kasrah itu niscaya maka ada ia kasrah itu tanda bagi nasab pada jamak muannas yang salim. Dan adapun bermula ya itu niscaya maka ada ia ya itu tanda bagi nasab pada isim tasniyah dan pada jamak. Dan adapun bermula buang nun itu niscaya maka ada ia buang nun itu tanda bagi nasab pada segala fi'il yang 5. Fi'il yang 5 allati yang bermula rafa'nya allati itu dengan tetap nun. Dan sabit bagi khafat itu 3 segala tanda. Bermula yang pertama itu kasrah, dan bermula yang kedua itu fathah. Dan bermula yang kedua itu ya, dan bermula yang ketiga itu fathah. Maka adapun bermula kasrah itu niscaya maka ada ia kasrah itu tanda bagi khafat pada 3 segala tempat. Bermula yang pertama itu pada isim yang mufrad, yang munsharif ianya isim yang mufrad. Dan bermula yang kedua itu pada jamak taksir, yang munsharif ianya jamak taksir. Dan bermula yang ketiga itu pada jamak muannas yang salim. Dan adapun bermula ya itu niscaya maka ada ia ya itu tanda bagi khafat pada 3 segala tempat. Bermula yang pertama itu pada segala isim-isim yang 5. Dan bermula yang kedua itu pada isim tasniyah. Dan bermula yang ketiga itu pada jamak. Dan adapun bermula fathah itu niscaya maka ada ia fathah itu tanda bagi khafaz pada isim allazi yang tidak munsharif ianya isim. Dan sabit bagi jazam itu 2 tanda. Bermula yang pertama itu sukun, dan bermula yang kedua itu buang. Maka adapun bermula sukun itu niscaya maka ada ia sukun itu tanda bagi jazam pada fi'il mudhari yang sahih lah akhir. Dan adapun bermula buang itu niscaya maka ada ia buang itu tanda bagi jazam pada fi'il yang mudhari lagi yang mu'tal lah akhir. Dan pada segala fi'il yang 5, fi'il yang 5 allati yang bermula rafa'nya allati itu dengan tetap nun. Faslun, segala kalimat-kalimat yang di-i'rab itu 2 pembahagian. Bermula 1 pembahagian itu di-i'rab akan dia 1 pembahagian dengan segala baris-baris, dan bermula 1 pembahagian itu di-i'rab akan dianya 1 pembahagian dengan segala huruf-huruf. Maka bermula allazi yang di-i'rab akan dia allazi dengan segala baris-baris itu 4 segala pembahagian. Bermula yang pertama itu isim yang mufrad, dan bermula yang kedua itu jamak taksir, dan bermula yang ketiga itu jamak muannas yang salim, dan bermula yang keempat itu fi'il yang mudhari, fi'il mudhari allazi yang tidak bersambung dengan akhirnya allazi oleh sesuatu. Dan bermula tiap-tiapnya demikian itu dirafa akan dianya tiap-tiap dengan dhammah, dan dinasab akan dia tiap-tiap dengan fathah, dan dikhafaz akan dia tiap-tiap dengan kasrah, dan dijazam akan dia tiap-tiap dengan sukun.
Dan keluar daripada demikian oleh 3 segala perkara. Bermula yang pertama itu jamak muannas yang salim, yang dinasabkan akan dia jamak muannas yang salim dengan kasrah. Dan bermula yang kedua itu isim allazi yang tidak munsharif ianya allazi, yang dikhafazkan akan dianya isim yang tidak munsharif dengan fathah. Dan bermula yang ketiga itu fi'il yang mudhari' yang mu'tallah akhir. Dijazam akan dianya fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dengan buang akhirnya fi'il mudhari'. Dan bermula allazi yang di-i'rab akan dia allazi dengan segala huruf-huruf itu 4 segala pembahagian. Bermula yang pertama itu isim tasniyah, dan bermula yang kedua itu jamak muzakkar yang salim, dan bermula yang ketiga itu segala isim-isim yang 5. Dan bermula yang keempat itu segala fi'il-fi'il yang 5. Dan bermula dianya fi'il-fi'il yang 5 itu yaf'ilani dan taf'ilani dan yaf'aluna dan taf'aluna dan taf'alina. Maka adapun bermula isim tasniyah itu niscaya maka dirafa akan dia isim tasniyah dengan alif, dan dinasab akan dia isim tasniyah, dan dikhafaz akan dia isim tasniyah dengan ya. Dan adapun bermula jamak muzakkar yang salim itu niscaya maka dirafa akan dia jamak muzakkar yang salim dengan waw, dan dinasab akan dia jamak muzakkar yang salim, dan dikhafaz akan dia jamak muzakkar yang salim dengan ya. Dan adapun bermula segala isim-isim yang 5 itu niscaya maka dirafa akan dia segala isim-isim yang 5 dengan waw, dan dinasab akan dia segala isim-isim yang 5 dengan alif, dan dikhafaz akan dia isim-isim yang 5 dengan ya. Dan adapun bermula segala fi'il-fi'il yang 5 itu niscaya maka dirafa akan dia segala fi'il-fi'il yang 5 dengan nun, dan dinasab akan dia fi'il-fi'il yang 5, dan dijazam akan dia fi'il-fi'il yang 5 dengan buangnya nun. Babul af'ali bermula ini itu bab segala fi'il. Bermula segala fi'il itu 3. Bermula yang pertama itu fi'il madhi, dan bermula yang kedua itu fi'il mudhari', dan bermula yang ketiga itu fi'il amar. Bermula demikian itu seumpama daraba fi'il madhi, dan yadribu fi'il mudhari' dan idrib fi'il amar. Maka bermula fi'il madhi itu di fathah akhir pada selama-lama, dan bermula fi'il amar itu dijazam akan dia fi'il amar pada selama-lama, dan bermula fi'il mudhari' itu barang yang adalah pada awalnya barang itu salah satu segala tambahan-tambahan yang 4 yang menghimpun akannya tambahan-tambahan yang 4 oleh kata engkau a, nai, tu. Dan bermula dianya fi'il mudhari' itu marfu', itu dirafa akan dianya fi'il mudhari' pada selama-lama, sehingga masuk atasnya fi'il mudhari' oleh amil nasib atau oleh amil jazim. Maka bermula segala amil nasib, segala amil yang menasab fi'il mudhari' itu 10. Dan bermula dianya 10 itu an dan lan dan izan dan kai dan lam kai dan lam yuhud dan hatta dan jawab dengan fa dan waw dan au. Dan bermula segala amil yang menjazam fi'il mudhari' itu 18. Dan bermula dianya 18 itu lam dan lamma dan alam dan alamma dan lam amar dan lam doa dan la finnahi dan la doa dan in dan ma dan man dan mahma dan isma dan ayu dan mata dan ayyana dan aina dan anna dan haisuma dan kaifama dan isa pada syair, hal keadaan syair itu khusus. Babu marfu'atil asma'i, bermula ini itu bab segala marfu' segala
isim-isim. Bermula segala marfu' bermula segala isim-isim yang marfu' itu 7. Dan bermula dianya 7 itu fa'il. Dan maf'ul allazi yang tidak disebutkan akan fa'ilnya allazi. Dan mubtada dan khabarnya mubtada. Dan isim kana dan segala saudaranya kana. Dan khabar inna dan segala saudaranya inna. Dan yang mengikuti bagi marfu'. Dan bermula dianya yang mengikuti bagi marfu' itu 4 segala perkara. Bermula yang pertama itu na'at, dan bermula yang kedua itu ataf, dan bermula yang ketiga itu taukid, dan bermula yang keempat itu badal. Babul fa'ili, bermula ini itu bab fa'il. Bermula fa'il, dianya fa'il itu isim yang marfu'. Lagi yang disebutkan akan dia isim, lagi yang disebutkan sebelumnya isim akan fi'ilnya isim. Dan bermula dianya fa'il itu sabit atas 2 pembahagian. Mana-mana 2? Fa'il yang zahir dan fa'il yang mudmar. Maka bermula fa'il yang zahir itu seumpama kata engkau qama zaidun. Telah berdirilah si Zaid, wa yaqumu Zaidun, dan lagi akan berdirilah si Zaid, wa qama Zaidani, dan telah berdirilah 2 si Zaid, wa yaqumu Zaidani, dan lagi akan berdirilah 2 si Zaid, wa qama Zaiduna, dan telah berdirilah semua si Zaid, wa yaqumu Zaiduna, dan lagi akan berdirilah semua si Zaid. Wa qamar rijalu, dan telah berdirilah segala laki-laki. Wa yaqumur rijalu, dan lagi akan berdirilah segala laki-laki. Wa qamat hindun, dan telah berdirilah si hindun. Wa taqumu hindun, dan lagi akan berdirilah si hindun. Wa qamatil hindani, dan telah berdirilah 2 si hindun. Wa taqumul hindani, dan lagi akan berdirilah 2 si hindun. Wa qamatil hindatu, dan telah berdirilah segala si hindun. Wa taqumul hindatu, dan lagi akan berdirilah segala si hindun. Wa qamatil hunudu, dan telah berdirilah segala si hindun. Wa taqumu hunudu, dan lagi akan berdirilah segala si hindun. Wa qama akhuka, dan telah berdirilah saudara engkau. Wa yaqumu akhuka, dan lagi akan berdirilah saudara engkau. Wa qama gulami, dan telah berdirilah sahayaku. Wa yaqumu gulami, dan lagi akan berdirilah sahayaku. Wa ma asbaha zalika, dan barang-barang yang menyerupai ya barang akan demikian. Dan bermula fa'il yang mudmar itu 12. Bermula demikian itu seumpama kata engkau darabtu wa darabna wa darabata wa darabati wa darabatuma wa darabatum wa darabatunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Babu maf'ulil lazi lam yusamma fa'iluhu, bermula ini itu bab maf'ul allazi yang tidak disebutkan akan fa'ilnya maf'ul. Dan bermula dianya maf'ul allazi yang tidak disebutkan akan fa'ilnya itu isim yang marfu'. Isim marfu' allazi yang tidak disebutkan besertanya allazi akan fa'ilnya allazi. Maka jika adalah fi'il itu madhi, niscaya didammahkan akan awalnya fi'il dan dikasrahkan akan barang sebelum akhirnya fi'il. Dan jika ada ianya fi'il itu mudhari', niscaya didammahkan akan awalnya fi'il dan difatahkan akan barang sebelum akhirnya fi'il. Dan bermula dianya maf'ul allazi lam yusamma fa'iluh itu sabit atas 2 pembahagian. Mana-mana 2? Yang zahir dan yang mudmar. Maka bermula yang zahir itu seumpama kata engkau duriba Zaidun, telah dipukul akan si Zaid, wa yudrabu Zaidun, dan lagi akan dipukul akan si Zaid, wa ukrima Amrun, dan telah dimuliakan akan si dan telah dimuliakan akan si Umar, wa yukramu Zaidun, dan lagi akan dimuliakan akan si Umar. Dan bermula yang mudmar itu 12. Bermula demikian itu seumpama kata engkau duribatu dan duribana dan duribata dan duribati dan duribatuma dan duribatum dan duribatunna dan duriba dan duribat dan duriba dan duribu dan duribana.
Babul mubtada'i wal khabari. Bermula ini itu bab mubtada dan khabar. Bermula mubtada, dianya mubtada itu isim yang marfu'. Lagi yang sunyi ianya isim daripada segala amil-amil yang lafzi. Dan bermula khabar, dianya khabar itu isim yang marfu', lagi yang disandarkan akan dia isim kepadanya mubtada. Bermula demikian itu seumpama kata engkau Zaidun qaimun, bermula si Zaid itu yang berdiri ia si Zaid. Wa Zaidani qaimani, dan bermula dua si Zaid itu yang berdirilah keduanya dua si Zaid. Wa Zaiduna qaimuna, dan bermula segala si Zaid itu yang berdirilah mereka itu segala si Zaid. Dan bermula mubtada itu dua pembahagian. Bermula yang pertama itu mubtada yang zahir, dan bermula yang kedua itu mubtada yang mudmar. Maka bermula mubtada yang zahir itu barang yang telah terdahululah sebutnya barang. Dan bermula mubtada yang mudmar itu 12. Dan bermula dianya 12 itu ana dan nahnu dan anta dan anti dan antuma dan antum dan antunna. Dan bermula dianya dan huwa dan hiya dan huma dan hum dan hunna. Bermula demikian itu seumpama kata engkau ana qaimun, bermula aku itu yang berdiri. Wa nahnu qaimuna, dan bermula kami itu yang berdirilah kami. Wa ma asbaha zalika, dan barang-barang yang menyerupai ya barang akan demikian. Dan bermula khabar itu dua pembahagian. Bermula yang pertama itu khabar mufrad, dan bermula yang kedua itu khabar ghairu mufrad. Maka bermula khabar mufrad itu seumpama Zaidun qaimun, bermula si Zaid itu yang berdiri ia si Zaid. Dan bermula khabar ghairu mufrad itu empat segala perkara. Bermula yang pertama itu jar dan majrur, dan bermula yang kedua itu zaraf, dan bermula yang ketiga itu fi'il beserta fa'ilnya fi'il, dan bermula yang keempat itu mubtada beserta khabarnya mubtada. Bermula demikian itu seumpama kata engkau Zaidun fid dari, bermula si Zaid itu sabit dalam rumah. Wa Zaidun indaka, dan bermula sabit, dan bermula si Zaid itu sabit di sisi engkau. Wa Zaidun qama abuhu, dan bermula si Zaid itu telah berdirilah bapaknya si Zaid. Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun, dan bermula si Zaid itu bermula sahaya perempuannya si Zaid itu yang pergi ianya sahaya. Babu muawamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bermula ini itu bab segala amil-amil yang masuk ianya segala amil-amil atas mubtada dan khabar. Dan bermula dianya amil-amil yang masuk atas mubtada dan khabar itu tiga segala perkara. Mana-mana tiga? Kana dan segala saudaranya kana, dan inna dan segala saudaranya inna, dan dana dan danantu dan segala saudaranya danantu. Maka adapun bermula kana dan segala saudaranya kana itu niscaya, maka sungguhnya kana dan saudaranya kana itu merafa' ianya kana dan saudaranya kana akan isim, dan menasab ianya kana dan saudaranya kana akan khabar. Dan bermula dianya kana dan saudaranya itu kana dan amsa dan adha dan dhalla dan bermula dianya kana dan saudaranya kana itu kana dan amsa dan asbaha dan adha dan zalla dan bata dan sara dan laisa dan mazala dan ma'ifaka dan mafatia dan mabariha dan madama, dan barang-barang yang tertasrif ianya barang daripada tiap-tiap. Bermula demikian itu seumpama kana yakunu, kana dan yakunu dan kun, dan asbaha dan yusbihu dan asbih. Engkau kata kana Zaidun qaiman, adalah si Zaid itu yang berdiri ia si Zaid. Walaisa amrun syakhisan, dan tidak adalah si Zaid itu seseorang, dan barang-barang yang menyerupai ianya barang akan demikian.
Dan adapun bermula inna dan segala saudaranya inna itu niscaya maka bahwa sungguhnya inna dan saudaranya si inna itu menasab ianya inna dan saudaranya akan isim dan merafa ianya inna dan saudaranya akan khabar. Dan bermula dianya inna dan saudaranya inna itu inna dan anna dan lakinna dan laita dan la'alla. Engkau kata inna Zaidan qa'imun, bahwa sungguh si Zaid itu yang berdiri ia si Zaid, walaita amrun syakhisun, dan mudah-mudahanlah si Umar itu seseorang, wa ma asbaha zalika, dan barang-barang yang menyerupai ia barang akan demikian. Dan bermula makna inna dan anna itu bagi taukid, dan bermula makna lakinna itu bagi istidrak, dan bermula makna ka'anna itu bagi tasbih, dan bermula makna laita itu bagi tamanni, dan bermula makna la'alla itu bagi taraji dan tawaku. Dan adapun bermula dhanantu dan segala saudaranya dhanantu itu niscaya maka bahwa sungguhnya dhanantu dan saudaranya dhanantu itu menasab ianya dhanantu dan saudaranya dhanantu akan mubtada dan akan khabar atas bahwa sungguh keduanya mubtada dan khabar itu dua maf'ul baginya dhanantu dan saudaranya dhanantu. Dan bermula dianya dhanantu dan saudaranya itu dhanantu dan hasibtu dan khiltu dan za'amtu dan ra'aitu dan alimtu dan wajadtu dan ittakhadtu dan ja'altu dan sami'tu. Engkau kata aku sangka akan si Zaid akan yang pergi, dan aku sangka akan si Umar akan seseorang, dan barang-barang yang menyerupai ia barang akan demikian. Bermula babun na'ati, bermula ini itu bab na'an. An-na'tu bermula na'an itu yang mengikuti ianya na'an bagi man'un pada rafa'nya man'un, dan pada nasabnya man'un, dan pada khafatnya man'un, dan pada ma'rifahnya man'un, dan pada nakirahnya man'un. Engkau kata qama Zaidun al-aqilu, telah berdirilah si Zaid yang berakal ia si Zaid, wa ra'aitu Zaidan al-aqila, dan telah aku lihat akan si Zaid yang berakal ya si Zaid, wa marartu bi Zaidin al-aqili, dan telah aku lalui dengan si Zaid yang berakal ya si Zaid. Dan bermula ma'rifah itu 5 segala perkara. Bermula yang pertama itu isim yang mudmar. Bermula demikian itu seumpama ana dan anta. Dan bermula yang kedua itu isim yang alam. Dan bermula demikian itu seumpama Zaidin dan Makkata. Dan bermula yang ketiga itu isim yang mubham. Bermula demikian itu seumpama haza dan hazihi dan haulai. Dan bermula yang keempat itu isim allazi yang sabit padanya allazi itu alif dan lam. Bermula demikian itu seumpama ar-rajuli dan al-ghulami, dan barang-barang yang diidhafahkan. Dan bermula yang kelima itu barang-barang yang ditofahkan akan dia barang kepada yang satu daripada ini 4. Dan bermula nakirah itu tiap-tiap isim yang melengkapi ia isim pada jenisnya isim, lagi tiada terkhusus dengannya isim oleh yang satu ketiadaan yang lain. Dan bermula menghampirkannya pemahaman nakirah itu tiap-tiap barang yang patutlah masuk alif dan lam atasnya barang. Bermula demikian itu seumpama ar-rajuli dan al-farasi. Babul atfi bermula ini itu bab ataf, dan bermula segala huruf ataf itu 10. Dan bermula dianya 10 itu waw dan fa dan summa dan au dan am dan imma dan bal dan la dan lakin dan hatta pada sebahagian segala tempat-tempat. Maka jika engkau ataf dengannya huruf-huruf ataf atas marfu', niscaya engkau rafa', atau atas mansub, niscaya engkau nasab, atau atas makhfud, niscaya engkau kafaz, atau atas majzum, niscaya engkau jazam. Engkau kata qama Zaidun, telah berdirilah si Zaid, wa Amrun dan si Umar, wa raaitu Zaidan wa Amran, dan telah aku lihat akan si Zaid dan akan si Umar,
Wa marartu bi Zaidin wa Amrin, dan telah aku lalui dengan si Zaid dan dengan si Umar. Wa Zaidun lam yakum wa lam yakun, dan mula si Zaid itu tidak berdiri ianya si Zaid dan tidak duduk ianya si Zaid. Babut tauqidi, bermula ini itu bab tauqid. At-tauqidu, bermula tauqid itu yang mengikuti ianya tauqid bagi muakkad. Pada rafa'nya muakkad, dan pada nasabnya muakkad, dan pada khafatnya muakkad, dan pada ma'rifahnya muakkad, dan pada nakirahnya muakkad. Dan ada ianya taukid itu dengan segala lafaz-lafaz yang dimaklumkan akan dia lafaz. Dan bermula dianya lafaz yang dimaklumkan itu nafsu dan ainu dan kullu dan ajma'a, dan segala yang mengikuti ajma'a. Dan bermula dianya yang mengikuti ajma'a itu aqta'u dan abta'u dan absa'u. Engkau kata qama Zaidun nafsuhu, telah berdirilah si Zaid, dirinya si Zaid. Wa ra'aitul qauma kullahum, dan telah aku lihat akan kaum tiap-tiap mereka itu kaum. Wa marartu bil qaumi ajma'ina, dan telah aku lalui dengan kaum sekalian mereka itu kaum. Babul badali, bermula ini itu bab badal. Apabila dibadal akan satu isim daripada satu isim, atau akan satu fi'il daripada satu fi'il, niscaya mengikuti ianya isim atau fi'il akannya. Isim atau fi'il yang pertama pada sekalian i'rabnya isim atau fi'il yang pertama. Dan bermula dianya badal itu 4 segala pembahagian. Bermula yang pertama itu badal sesuatu daripada sesuatu. Dan bermula yang kedua itu badal sebahagian daripada kul. Dan bermula yang ketiga itu badal istimal, melengkapi. Dan bermula yang keempat itu badal ghalat, tersalah. Bermula demikian itu seumpama kata engkau, qama Zaidun akhuka, telah berdirilah si Zaid, yang mana si Zaid saudara engkau. Dan telah aku makan akan roti, yang mana roti sepertiganya roti. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu, telah bermanfaat akan aku oleh si Zaid, yang mana si Zaid ilmunya si Zaid. Wa ra'aitu Zaidan al-farasa, telah aku lihat akan si Zaid, yang mana si Zaid kuda. Engkau maksud akan bawa, engkau kata akan faras, maka tersalahlah engkau, maka engkau gantikan akan Zaidan daripadanya faras. Babu mansubatil asma'i, bermula ini itu bab segala mansub-mansub, segala isim-isim. Al-mansubatu, bermula segala isim-isim yang mansub itu 15. Dan bermula dianya 15 itu maf'ul bih, dan masdar, dan dharaf zaman, dan dharaf makan, dan hal, dan tamyiz, dan mustasna, dan isim la, dan munada, dan munada, dan maf'ul min ajli, dan maf'ul ma'ah, dan khabar kana dan saudaranya kana, dan isim inna dan saudaranya inna, dan yang mengikuti bagi mansub. Dan bermula dianya yang mengikuti bagi mansub itu 4 segala perkara. Bermula yang pertama itu na'at, dan bermula yang kedua itu ataf, dan bermula yang ketiga itu taukid, dan bermula yang keempat itu badal. Bermula ini itu bab maf'ul bih. Wa huwa, dan bermula dianya maf'ul bih itu isim yang mansub, isim mansub allazi, yang terjadi dengannya allazi oleh perbuatan. Bermula demikian itu seumpama kata engkau, darabtu Zaidan, telah aku pukul akan si Zaid. Wa raqibatul farasa, dan telah aku kendarai akan kuda. Dan bermula dianya maf'ul bih itu 2 pembahagian. Bermula yang pertama itu yang zahir, dan bermula yang kedua itu yang mudmar. Maka bermula maf'ul bih yang zahir itu barang yang telah terdahululah sebutnya barang. Dan bermula maf'ul bih yang mudmar itu 2 pembahagian. Bermula yang pertama itu yang muttasil,
dan bermula yang kedua itu yang munfasil. Maka bermula yang muttasil itu 12 dan bermula dianya 12 itu darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Dan bermula yang munfasil itu 12 dan bermula dianya 12 itu iyaya dan iyana dan iyaka dan iyaki dan iyakuma dan iyakum dan iyakunna dan iyahu dan iyaha dan iyahuma dan iyahum dan iyahunna. Babul masdari bermula ini itu bab masdar atau maf'ul mutlak. Bermula masdar, dianya masdar itu isim yang mansub. Isim mansub allazi yang datang ianya isim pada yang ketiga pada tasrif fi'il. Bermula demikian itu seumpama daraba yadribu darban. Dan bermula dianya masdar itu dua pembahagian. Bermula yang pertama itu masdar yang lafzi dan bermula yang kedua itu masdar yang maknawi. Maka jika sepakatlah lafadznya masdar akan lafadz fi'ilnya masdar, maka bermula dianya masdar itu masdar yang lafzi. Bermula demikian itu seumpama qataltuhu qatlan, telah aku bunuh akannya akan sebagai bunuh. Dan jika muwafaqah ianya masdar akan makna fi'ilnya masdar, ketiadaan lafadznya masdar, maka bermula dianya masdar itu masdar maknawi. Bermula demikian itu seumpama jalastu qu'udan, telah duduklah aku akan sebagai qu'ud. Wa qumtu wukufan, dan telah berdirilah aku akan sebagai berdiri. Wa ma asbaha zalika, dan barang-barang yang menyerupai ya barang akan demikian. Babu darfiz zamani wa darfil makani, bermula ini itu bab zaraf zaman dan zaraf makan. Darfuz zamani bermula zaraf zaman, dianya zaraf zaman itu isim zaman yang mansub dengan takdir fi. Bermula demikian itu seumpama al-yauma dan al-lailata dan khudwata dan bukrata dan saharan dan ghadan dan itmatan dan sabahan dan masaan dan abadan dan amadan dan hayyan dan barang-barang yang menyerupai ia barang akan demikian. Dan bermula darah makan, dianya darah makan itu isim makan yang mansub dengan takdir fi. Bermula demikian itu seumpama amama pada depan, wa khalfa dan pada belakang, wa qadama dan pada muka hadapan, wa wara'a dan pada belakang, wa fawqa dan pada atas, wa tahta dan pada bawah, wa inda dan pada ketika, wa ma'a dan pada beserta, wa iza'a dan pada berbetulan, wa hiza'a dan pada berbetulan, wa tilqa'a dan pada depan, wa samma dan pada di sana, wa huna dan pada di sini, wa ma asbaha zalika dan barang-barang yang menyerupai ia barang akan demikian. Babul hali bermula ini itu bab hal. Bermula hal, dianya hal itu isim yang mansub, lagi yang menafsirkan ianya isim, bagi barang yang mubham ianya barang daripada segala kelakuan-kelakuan. Bermula demikian itu seumpama kata engkau ja'a Zaidun, telah datanglah si Zaid, raqiban hal keadaan si Zaid itu yang berkendaraan ia si Zaid. Wa raqibtul farasa dan telah aku kendarai akan kuda, musarrajan hal keadaan kuda itu yang dipelanakan akan dianya kuda. Wa laqitu abdallahi dan telah aku jumpai akan abdallah, raqiban hal keadaan si abdallah itu yang berkendaraan ianya si abdallah. Wa ma asbaha zalika dan barang-barang yang menyerupai ia barang akan demikian. Wala yakunul halu dan tidak adalah hal illa nakiratan kecuali itu nakirah.
dan tidak ada ia hal kecuali sesudah sempurna kalam, dan tidak adalah sahibnya hal kecuali itu ma'rifah. Babu tamyizi bermula ini itu bab tamyiz. At-tamyizu bermula tamyiz, dianya tamyiz itu isim yang mansub. Al-mufassiru yang menafsirkan ianya isim yang mansub bagi barang, yang mubham ianya barang daripada segala zat-zat. Nahu bermula demikian itu seumpama kata engkau tasabbaba Zaidun arakan, telah melimpahlah si Zaid apa yang melimpah keringat. Watafaq qa'a bakrun hasman, dan telah penuhlah si bakar apa ya penuh lemak. Wataba Muhammadun, dan telah baguslah Muhammad apa yang bagus diri. Washtaraitu, dan telah aku beli akan 20 apa ya 20 hulaman sahaya. Wa malaktu tis'ina, dan telah aku miliki akan 90 apa ya 90 na'jatan biri-biri. Wa Zaidun aqramu minka, dan mula si Zaid itu lebih mulia ya Zaid daripada engkau apa yang lebih mulia bapak. Wa ajmalu, dan bermula si Zaid itu lebih cantik ianya si Zaid daripada engkau apa yang lebih cantik wajahan. Wala yakunu, dan tidak ada ianya tamyiz kecuali itu nakirah, dan tidak ada ia tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam. Babul istisna'i bermula ini itu bab istisna, dan bermula segala huruf istisna itu 8, dan bermula dianya 8 itu illa dan ghairu dan siwa dan suwan dan sawaun dan khala dan ada dan hasya. Maka bermula yang diistisnakan dengan illa itu dinasabkan akan dia yang diistisnakan dengan illa apabila adalah kalam itu yang sempurna ia kalam, lagi yang mujab ianya kalam. Bermula demikian itu seumpama qamal qaumu, telah berdirilah kaum illa Zaidan kecuali si Zaid. Wa kharajan nasu, dan telah keluarlah manusia illa Amran kecuali si Umar. Wa in kanal kalamu, dan jika adalah kalam itu manfi, lagi yang tam ia kalam, niscaya boleh padanya mustasna oleh badal dan oleh nasab atas istisna. Bermula demikian itu seumpama maqamal qaumu illa Zaidun, tidak berdirilah si Zaid kecuali, tidak berdirilah kaum kecuali si Zaid, wa illa Zaidan, dan kecuali si Zaid. Wa in kanal kalamu, dan jika adalah kalam itu yang naqis ianya kalam, kana niscaya ada ianya mustasna itu atas sekira-kira segala amil-amil. Bermula demikian itu seumpama maqama illa Zaidun, dan ma darabtu illa Zaidan, dan ma marartu illa bi Zaidin. Dan bermula mustasna dengan ghairu dan suwan dan siwan dan suwan dan sawaun itu majrur tidak lain. Dan bermula mustasna dengan khala dan ada dan hasya itu bolehlah nasabnya mustasna dan bolehlah jarnya mustasna. Bermula demikian itu seumpama qamal qaumu khala Zaidan wa Zaidin, wa ada Amran wa Amrin, wa hasya Bakran wa Bakrin. Babula bermula ini itu bab la. I'lam ketahui olehmu bahawa sungguhlah itu menasab ialah akan segala nakirah-nakirah dengan tiada tanwin apabila berhampiran ianya la akan nakirah dan tidak berulang-ulanglah la. Bermula demikian itu seumpama la rajula, tiada jenis laki-laki. Fa in lam tubashirha, maka jika tidak menghampiri ianya la akannya nakirah, niscaya wajiblah rafa dan wajiblah berulang-ulang la. Bermula demikian seumpama la fiddari rajulun wala imraatun. Maka jika berulang-ulang ianya la, niscaya bolehlah mengamalkannya la dan bolehlah mengosongkannya la tanpa amal. Maka jika engkau kehendak, niscaya engkau kata la rajula fiddari wala imraata,
Dan jika engkau kehendak, niscaya engkau kata la rajulun fid dari wala imra'atun. Babul munada, bermula ini itu bab munada. Al-munada, bermula munada itu 5 segala pembahagian. Bermula yang pertama itu mufrad yang alam, dan bermula yang kedua itu nakirah yang maqsudah, dan bermula yang ketiga itu nakirah yang ghairu maqsudah, dan bermula yang keempat itu mudhaf, dan bermula yang kelima itu yang diserupakan dengan mudhaf. Maka adapun bermula mufrad yang alam dan nakirah yang maqsudah itu niscaya maka dibina akan keduanya mufrad alam dan nakirah maqsudah dan dhammah daripada ketiadaan tanwin. Bermula demikian itu seumpama ya zaidu dan ya rajulu. Dan bermula 3 yang ketinggalan ianya 3 itu mansub, la ghairu tidak itu lain. Babul maf'uli min ajlihi, bermula ini itu bab maf'ul min ajlih. Wahwa, dan bermula dianya maf'ul min ajlih itu isim yang mansub. Isim mansub allazi yang disebutkan akan dianya allazi karena menyatakan bagi sebab terjadi fi'il. Bermula demikian itu seumpama kata engkau qama zaidun ijlalan li amrin, telah berdirilah si Zaid karena memuliakan bagi si Umar. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika, dan telah aku kasad akan engkau karena menuntut mengenal engkau. Babul maf'uli ma'ahu, bermula itu bab maf'ul ma'ah. Wahwa, dan bermula dianya maf'ul ma'ah itu isim yang mansub, isim mansub allazi yang disebutkan akan dianya allazi untuk menyatakan siman yang diperbuat besertanya siman akan fi'il. Bermula demikian itu seumpama kata engkau ja'al amiru, telah datanglah komandan, wal jaisyu beserta tentara. Wa istawal ma'u wal khasyabata, dan telah mengalirlah air beserta kayu. Wa amma, dan adapun bermula khabar kana dan segala saudaranya kana, dan isim inna dan segala saudaranya inna, dunia maka sungguh telah terdahululah sebut keduanya khabar kana dan isim inna pada segala isim-isim yang marfu'. Dan bermula demikian itu segala yang mengikuti, maka sungguh telah terdahululah di sana. Telah terdahulu ianya tawabe hunaka di sana. Babu makhfudatil asma'i, bermula ini itu bab segala yang makhfud daripada segala isim-isim. Bermula segala isim-isim yang makhfud itu 3 segala pembahagian. Bermula yang pertama itu yang dikhafatkan dengan huruf, dan bermula yang kedua itu yang dikhafatkan dengan idhafah, dan bermula yang ketiga itu yang mengikuti bagi yang dikhafatkan. Maka adapun bermula yang dikhafatkan dengan huruf Indonesia, maka bermula dianya yang dikhafatkan dengan huruf itu barang, yang dikhafatkan akan dia barang dengan min dan dengan ila dan dengan an dan dengan ala dan dengan fi dan dengan rubbah dan dengan ba dan dengan kaf dan dengan lam dan dengan segala huruf-huruf kasam. Dan bermula dianya huruf-huruf kasam itu waw dan ba dan ta, dan dengan waw rubbah dan mus dan mus dan munzu. Dan adapun bermula barang yang dikhafazkan akan dia barang dengan idhafah itu niscaya maka bermula dianya barang itu seumpama kata engkau hulamu zaidin. Wahwa, dan bermula dianya yang dikhafazkan dengan idhafah itu sabit atas 2 pembahagian. Bermula yang pertama itu barang yang ditakdirkan akan dianya barang dengan lam, dan bermula yang kedua itu barang yang ditakdirkan akan dia barang dengan min. Maka bermula allazi yang ditakdirkan akan dianya allazi dengan lam itu seumpama ghulamu zaidin. Bermula ini itu sahaya milik bagi si Zaid.
Dan bermula allazi yang ditakdirkan akannya allazi dengan min itu seumpama saubu khazin, bermula ini itu kain dari sutra. Wa babu sajin, dan bermula ini itu pintu dari kayu jati. Dan khotamu zaidin, bermula ini itu cincin dari besi. Wa khatamu hadidin, dan bermula ini itu cincin dari besi. Wallahu a'lam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Apa lagi?